Pecah juga rekod unbeaten Stadium of Light. Follow Bro Time on TikTok dan YouTube jika anda mahukan more Liverpool and football content. Liverpool menang 1-0 menentang Sunderland pagi tadi. Tak dijangka kita boleh pecahkan rekod unbeaten mereka at home. Bukan perkara yang mudah. Dengan starting line-up yang berlainan sedikit kali ini, menampakkan Wataru Endo bermain di right back dan Andy Robertson di left back. Defensive line kita nampak more solid. Kalau kau tanya aku, every time Andy Robertson main, aku rasa confident. Ayo, kita ke talking points untuk perlawanan pagi tadi. Kenapa Lord Gakpo masih start? Performance dia gila teruk. Dah lah movement dia senang nak dibaca oleh Mukele. Every time dia dapat bola, dia nampak goyang. Ini dia patut pas awal kat flow, dia tak lepas pas ni. Sometimes aku dah tak tahu apa yang dia nak buat kat atas padang tu. Kalau dia mati akal, dia rimbat. Dia rimbat ke laut. Itulah Lord Gakpo. Gakpo, the goat. Arne Slot, kau rekod lah benda ni. Kau tengok performance play kau teruk ke tidak. And then kau judge lah. Kau judge dia kat the next game. Janganlah favoritism sangat. Federico Chiesa yang masuk di minit 86 pun lagi capable untuk pass through the defense. Lagi efektif. Aku rasa kalau Maradona hidup lagi ni pun, dia pun pelik lah kenapa Arne Slot duk mainkan dia every match. Florian Wirtz creating chances, opening up spaces, main macam a seasoned Premier League player. Pada sesiapa yang condemn dia, aku harap dia dapat diamkan korang dengan menambah GA dia. 6 goals dan 6 assist so far. Itulah sebab kita beli dia. Again, aku dah cakap, kalau defense kita main bagus, satu team main bagus. What a performance from the defensive line. Especially captain kita. Dengan 1 gol dan clean sheet. Untuk aku pilih dia sebagai player of the match pagi tadi. Dialah yang make the difference and a commanding performance. And also a special mention to Ibu Konate. Sejak 2 menjak ni, performance dia mantap gila. Dia buat Robbie yang besar tu macam tak ada benda je. Aku kena bagi kudos juga kepada Arne Slot kerana dia made a call untuk masukkan Curtis Jones. Substitution tu made a difference di dalam minit ke-70 lebih. Curtis Jones memainkan peranan yang penting untuk control the game, control the tempo dan hold the ball supaya kita dapat safeguard the lead. Credit is given when it's due. Just satu lagi negatif, injury Wataru Endo nampak serius. Aku harap dia dapat make it to the World Cup. Aku tengok injury dia semalam pun aku dah rasa sakit, bye. Get well soon, our Asian Milner. Ini bermakna kita cuma 2 poin saja behind Chelsea. Korang rasa macam mana dengan performance kita pagi tadi? Boleh tak kita make it to Champions League? Kita tengok sajalah.